Jadi wera benar perkenaan dengan belalai cengik learning. Tak ada berhenti-berhenti lagi lah. Pakak duk berkecek tu deh. Baiklah saudara-saudara ibu bapa yang dikasihi, yang diikuti bersama di dalam video ni. Jadi semua tok guru duk royak tu semua betul belaka. Cuma ada orang-orang tu tak faham akan perkataan yang dikatakan oleh tuan-tuan guru. Hak tu hak tak betulnya. Hak kata judi pun betul. Hak kata tak judi pun betul. Tapi kita faham kat mana tu hak paling sekali. Saudara-saudara yang dikasihi, yang diikuti bersama. Jadi kita dengar daripada satu video lah. Bahawasanya dia kata main belalai ni adalah benda yang harus. Betul juga. Kata setengah daripadanya video lain pula kata main belalai ni adalah haram. Betul juga. Semua tu betul belaka. Tapi duk di main tu pasal mana? Kalau main bertanding, bertewah, berjudi, tu haram, tak boleh. Yalah, tak betul tu. Kalau kata main untuk suka-suka, tak siapa tangguh haram lagi. Dan juga main tu kira kata sewa. Tak ada masalah lagi. Cuma kita tu duk faham mana. Dan saya biasa pernah turun pergi tempat orang duk main, buat pertanyaan. Hak kata judi dia mau kata kutip pungut duit saat ni tu daripada orang hak pergi nak main belalai tu, kutip duit tu ambil duit tu buat hadiah. Buat hadiah maka semua orang hak boleh daripada duit tu. Hadiah tu daripada duit tu, lepas tu semua orang tu ada boleh ada tak boleh. Kerana ya ada pengkat kukuk belalai tu pula. Maka orang hak pengkat kukuk sikit tak boleh ambil duit tu. Maka yalah lah hak tu masuk le judi. Tetapi saya biasa pergi tanya pada orang hak dok mutadabir ke. Jangan kita buh kata nebong. Nebong tu panggil le saja. Nebong ni kena pada bong judi tu. Hak ni orang panggil nebong juga, tapi bukan murak dengan makna nebong tuwe bong tu bukan. Yakni orang mutadabir ke, orang dok tepat nak rojok ke apabila ada masalah di dalam duk main tu nak rojok mana, maka tok nama tuai dia. Orang panggil tuai yang bercara ke berkenaan dengan han ni. Tepat ni ya ni cara. Tapi orang panggil nebong juga. Walau bukan makna tu. Maka hak panggil nebong tu istilah hak Syiah. Maka hak tu ialah asal nebong tu daripada orang yang buka bong judi. Maka kita dipanggil nebong di atas orang yang buka pertandingan belalai tu, hak tu bukan makna tu. Sebab saya biasa kita tanya, kata duit hak duk bagi ni, barang hak duk bagi ni, duk wi kepada orang mari bertanding, mari sewa mengangguk ni, ambil duit mana? Jangan kita duk tengok rupa zahir saja, tapi kita tak lagi tanya tuai tepat semua tu. Kita pergi tanya kata ambil duit di mana? Tanya apa kena ada cara weh. Jangan tanya tak payah orang ramai, malu dia. Tanya kerana kita nak tahu ni, kita tanya sore sama sore. Tanya tuai. Ada yang panggil nebong, walau bukan nebong ni. Orang juru bicara. Tanya kata duit ni ambil buat apa? Dia kata ambil buat hak tengah. Lepas tu duk bagi barang tu ambil duit mana? Kutik duit orang lain. Ambil duit modal orang lain. Dan juga ambil duit ni tak ada berkaitan hak bagi kepada orang pergi tu sewa mengangguk sana tu duk beli toto ambil duit orang lain. Beli lembu pun ambil duit lain. Tak ada ambil duit hak dia duk semak tu dak kali. Sebab apa? Dengan duit hak duk semak tu tak ada nak beli lembu malam tu dah. Tak ada nak pergi beli toto malam tu lah tu dah. Mana kata ambil duit lain dah mari duk beli. Wi ke demo barang tu. Pas duit hasil tu, wi sagah hati kepada orang mari jauh. Apa nak wi semua tu tak boleh. Lalu itulah kena bagi turut nak sek siapa-siapa. Lalu itulah wak orang panggil sagah hati. Wak ako. Tapi kalau sekecek atau bo bunyi hudah wak ako. Wak ako pasal pure ada sagah hati boleh lah dia tu. Tu kita tanya sampai secara tu dah. Lepas tu ambil duit mana? Ambil duit suku. Tak ada ambil duit tu sekali. Cuma kita tak nampak kata duit tu, tak ada nak beli kata duit tu. Demo mari beli masuk pergi sewa mengangguk malam tu nak pergi ambil duit tu pergi beli tak ada. Barang ada syak dulu pada tu lagi. Lepas tu duit tu ambil mana? Dia kata ambil duit suku. Ambil duit
Orang kampung hak sokong nak buat tu. Lepas tu duit setengah daripada kita mana? Kalau setengahnya tolong kepada orang yang susah lah kampung. Setengahnya ada buat satu kelompok. Tapi kita tak tahu lah hak demo royak tu. Kau dah tu ada dah. Lepas tu ambil duit hak hasil daripada demo mari semak tu lah. Buat bantu setengah daripadanya. Lepas tu beri kepada orang kerja. Dia kena orang kerja ni ada habuai gerai dia. Kena bagi juga seperti pengadil. Seperti orang bercara kena ada habuai dia. Bagi. Tak ada masalah. Tapi kalau kiranya hak kata haram, tak boleh juga ialah juga ambil duit tu, mari semak beli duit tu, bagi barang atas duit tu. Hak tu haram sungguh. Jadi makna kata mai belalai ni ada haram, ada tak haram. Bukan kata halal, ada harus nak main. Tapi hak haram pun sepanding, hak judi saat ni tu. Kapal kamar dia kita nak pergi pukul di atas benda haram tu, kita kena pergi tanya tuan dulu. Orang hak bercara tu. Kata boleh ke membuat ni daripada mana? Duit ambil mana? Payah tak ada ambil duit tu. Tak ada kena tanya dah, kita dah sebut kata tak ada ambil duit tu. Tak ada wajib dah kita pergi tanya dia kata ambil duit mana, pas mau buat apa, ambil duit siapa-siapa nak ikut dia, asal bukan ambil duit tu sudah. Dia jawab gitu, lepas dah bagi dia. Pas kita dok kacau nak lepas daripada judi, yalah dia mau lepas dah. Jadi kita orang hadap tengok dengan mata ni supaya dengan judi dah. Walah kalau kita pergi tanya wilaik terhadap orang hadap main tu, dia kata ya oyaklah tu. Bukan ambil duit harga semak dia mari duk semak tu dak. Mari duk sewa mengangguk tu dak. Beli barang. Ambil duit suku. Ada orang tu bui, ada orang ni bui. Ada orang botol bui, ada tok nebel bui, ada tok kemene bui. Ada jatuh bui. Bakak nak mai. Maka ambil duit hatu wi. Duk bagi hadiah ke demo tu. Pas duit hak demo sewa mengangguk, hatu ganyewa ikut dia yang nak buat apa? Yang nak bagi ganyewa. Ada masalah, milik dia dah. Ya kau siapa orang nak sewa pada dia. Nak sewa galah dia. Nak sewa mengangguk dia. Ya boleh bagi. Tapi ada setengah-setengah tu, buat duit utuh hak tengah. Ni kena jelas. Sahabat tu jangan gaduh kita nak ukur. Walaupun tu duit kita sekalipun. Bukan kata saya nak sokang kepada orang yang mengangguk belalai dak. Ya nak ayat kata, ada hak tak molek, ada hak molek. Ada hak haram, ada hak tak haram. Tu ayat situ ya. Cuma kita nak buka umum gitu, tak boleh. Tak boleh sebab bukan ana dak. Jadi nampak kita memperhina kat orang lain. Tak memperhina kat orang lain. Dengan sebab kita dak tengok zahir, kita tak pergi tanya dia tepat dengan nyata. Lagu mana hak dak buat. Kita dak tengok supaya ngambil duit tu dah hidup bagi demo rangwan ke apa tu. Dah hadiah ke apa tu dak kali. Demo ayat tak ada ambil. Patut demo lah. Sekat tu jadi kita orang tanggungjawab ni. Tak. Kita orang hak duk bawa hukum Tuhan ni, dia demo tak ada apa lepas lagi tengah Tuhan. Banyak tu ya dak kacau lalu. Seperti kita kata, kita ni tak boleh orang tahu, orang ada ilmu, kena beroyak. Kalau benda haram kena royak kata haram. Yalah dah. Lepas tu dia mau royak tu tak ada buat ada jalan benda hak kita duk kata tu dak sekali. Dia buat pasal lain. Maka lepaslah kita, orang hak duk tanggungjawab perkenaan dengan kita orang geti ni, nak pergi royak demo setara tu ya. Tak ada apa kena ada apa ni? Ada kacang ada demo siapa ke betul buat tekak tak asal lah. Karena demo dengan Allah Taala dah. Kita sekadar royak kata, tak boleh. Kalau pergi jalan ni judi, haram. Kenalah sahabat tu kata kalau orang kata pergi jalan ni judi tu, biasa ni ambil duit ni, mari duk bagi, duit ada duit sana tu, mari daripada hak hipun ni, mari semua orang hak buat tanding ataupun orang masuk gitu. Ambil duit tu bagi pula. Bagi duit kau semak lah mudah-mudah pihak. Maka yalah haram. Kena. Tapi setengah daripada setengah tu bukan ambil duit tu dak. Duit tu ambil buat munggah lain suku sakat pula. Hak dia mau mari semak tu. Ambil duit lain buat hadiah. Lepas tu ambil jalan mana tu hal demo dah. Kita tak ada tanya dah. Kita nak kerja kitanya nak lepas hari demo jatuh dalam haram. Cukup lah. Pas demo nak kacau juga. Demo ada jalan demo tak jadi haram tak apa. Kalau demo ni kacau haram, tu hal demo dah. Kalau demo ni pergi jalan tak haram, pas pergi ke dia. Siapa kita dak bertekan, siapa betul buat tekak tak pasal dah. Jadi kita dengan Allah Taala tu lucu dah. Kita wayak sekaligus demo dok saya bakar, tu hal demo. Dah. Kita wayak kata kalau judi haram, yalah betul.
Tapi kalau demo pergi main bukan jalan judi, tak haram. Yalah betul juga. Seperti tok guru duk royak tu dah. Dah. Babo-babo duk royak tu kalau pergi dengan jalan dengan sewa, tak ada haram. Kalau pergi dengan jalan berjudi, dah, berlomba, bertanding, gapo, lepas tu taruh duit pula. Penaruh. Tak, maka hatu haram. Yalah juga kena juga. Tak kena. Dah. Tapi kita orang nak hukum orang ni jangan tengok dengan zahir demo duk main saja. Kita kena turun berhenti, pergi dengar, pergi tengok atik, tanya atik gapo demo duk main. Hak tu hak sebenar boleh kita buat hukum. Semua hukum ada belaka. Dah. Dah. Itu sebagai nak oyak atas sekarang lo ni tu duk beribuh dengan hatu. Tapi kita orang beroyak tu bukan tak betul-betul. Tapi kita nak pergi hukum dengan secara umum tak boleh juga. Oleh kerana ada orang mai jatuh dalam haram, ada orang mai jatuh dalam tak ada haram pun ada. Dah, lalu tu kita kena pergi periksa sendirilah. Nak nyata lagu mana. Dengan tengok dengan zahir tu, yalah lah nampak cemar. Tapi kita masuk pergi dalam sikit tu, benda tu kadang-kadang tu menjadikan faedah pun ada. Tak? Setengah daripada setengah hak tak faedah pun banyak. Supaya hidup gelomok jatuh betina hak tu bukan nanti tempat belalai, tempat lain belanah hak tu. Wak walimah nak japu lapis betina tu pun cekak-cekak dah. Kadang-kadang nak kereta pergi makan pulut jatuh betina sekali ya. Tak? Bukan nanti tempat belalai hak tu, tak sudah hukum lah hak tu. Kata mari hidup bergawe, mari hidup berjumpa nak puk tempat belalai. Tempat lain pun belanah, bukan nanti tempat belalai. Bukan saya nak hukum kata nak molek orang tewas belalai dah. Nak ayat kata jangan kita hukum pasal tu. Orang panggil suku-suku tu. Belalai. Hang ngaruk demo tu suku dah. Ikut duk di mana tu. Bukan tempat belalai saja, tempat mana pun mengaruk. Pasal orang pengaruk ni. Dah. Dak. Nak ayat kata kita buh qadiyah lain-lain. Buh dalam gedang lain-lain. Buh dalam baku lain-lain. Jangan buat baku tu lah. Hak ni haning, kena suku-suku. Nah, kata dalam hatu ada halai pun seperti tu ya. Nah. Baik, saudara-saudara, ibu bapa yang dikasihi sekalian, yang diikuti bersama di dalam video. Sekarang learning saya nak yaksa lagi, iaitu musim learning tu hak kena beringat benar-benar. Dah. Tapi kita kena berdoa kepada Tuhan dah supaya boleh lepas. Kerana penyakit ada hak baru pula learning, iaitu kaiwat saipan A pula ni. Duk mengebok dah sebuah rumah terpakat demam belaka lah ni. Dah. Maka setengah daripadanya apabila kita jumpa dah kata ada demam dalam rumah kita, budak-budak budak-budak kanak-kanak saat ni tu kena segera pergi hospital. Tak. Kerana kaiwat hak baru ni, saipan A ni. Dah, maka serta kita berdoa. Kita minta doa kepada Tuhan katik. Tuhan tu berlindung daripada perkara tu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Supaya Tuhan jaga ke penyakit kita ataupun penyakit mari nak tupuh kita. Nah, maka kita mohon kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala jaga. Tu. Maka sekadar inilah untuk video ni.